So kita berada di mana? Alamak, tak nampak pula. Kita berada di HKL. Teacher tak make up hari ni without anything, bare face, sebab nak pergi HKL. Okay. Hopefully this is not a viral post. Okay. So, last appointment dengan doktor bulan 10 tahun lepas. 2025. And supposedly ada 3 month punya appointment. Tapi disebabkan masa tu tak kena dengan cuti sekolah, so I asked for bulan 2. So at first 9 hari bulan 2, which is before puasa. And then tuntutan sekolah macam sibuk ada program itu ini. So I minta postpone on my birthday, 24th of February. And kebetulan masa tu kena pergi KL untuk exam. But exam habis pukul 3.30 masa tu. Tapi lama lah, sambil jalan sambil bit. Exam habis 3.30. And after that nak sampai daripada IPC nak sampai ke HKL tak jauh. Tapi sebab dah 4 lebih dah, surat keluar memang 3.30. Tapi biasalah nak ambil gambar sebab dah last day exam apa semua. So memang taking some time. And then dah 4 lebih. So kalau pergi register dekat mana-mana klinik ke hospital kerajaan pukul 4, lewat sangat lah kan. So tak pergilah. And then buat senyap. Tak adalah reschedule jadual tu. So after tahu hari tu tak tukar dengan HKL sebab tak tahu lagi sukan jadi ke tak, sebab memandangkan cuaca panas dan ada kes terlalu panas sangat lah, heat stroke, apa benda semua ni kan. So kena kurangkan aktiviti luar daripada bilik darjah. So basically masa tu tak sure lagi sukan akan jadi ke tak, sebab akan ada cuti peristiwa hari ni lah, hari Isnin. So cuti peristiwa tu weekdays, sebab sukan buat hari Ahad. Tapi sebab tak confirm sukan ada ke tak, and luckily dah lama sukan alhamdulillah semalam dah jadi. So last week I've been calling HKL for so many time. You know what? Banyak sangat. And hari Khamis dan Jumaat memang lagi banyak lah. Sebab kita tahu hari Isnin kita nak pergi tapi tak ada booking slot ya. So macam so kita call dia tak terima. So just macam kedah je hari ni. Pagi tadi dah sampai, bukan dah sampai lah, maksudnya dah tidur 9.30 macam tu, call dapat. And receptionist, operator, bila call operator dapat. Tapi bila pergi dekat department tu, tak ada siapa yang angkat. Okay, operator kata, hello, saya call HKL, selamat datang semua. So basically phone tak ada masalah. And masa pagi tadi tanya dengan department, dia kata, puan, kita punya klinik kita terima banyak call lah shift. Tapi aku call daripada pagi kot sampai 4.30 petang. And then after that ni bebel lah sebab jalan jauh lagi. Bebel tak pergi mana. And then after that dia kata tadi boleh, kalau boleh datang 1.30 atau before tu kita boleh try slot in. Okay, so pukul 1 tadi dah keluar buah. So akan sampai HKL dalam 15 minit 20 minit macam tu. Okay, tapi rasa lapar sebab tengah hari kan. Last makan semalam makan lewat. Lepas tu makan, lepas tu then tidur. So nak rasa lapar. Okay lah, makan ayam gepuk. Dah sampai dekat luar HKL. Memang sebelum pukul 2 lah, 1.55 dah sampai dekat roundabout HKL depan tu. Masuk.
Sebenarnya masuk tu dah boleh. Kalau orang bawa kan senang, boleh terus naik je. Tapi masalahnya kita bawa sendiri. And then nak parking dia, macam mana nak cakap, dia sebelah-sebelah je, pintu masuk sebelah je dengan klinik tu. Tapi sebabkan one way, so kena pusing jauh. Dalam pada pusing jauh tu kena lalu emergency department. So dekat ED ni masalahnya adalah ED ni terlalu ramai. Dan tadi ada 3 ambulans. So I'm not sure, mungkin ada trauma case ke ataupun ada accident ke, Allah alam lah. Tapi lama lah kat situ. So park lama, 20 minit kot baru sampai dekat parking. And then dah parking macam biasa lah, nak kena cari dulu kan. So dah cari, and then kena jalan. Ni sejauh ni 6 minit. So 6 minit bercakap ni, 6 minit dah parking ni jauh. Okay, so dah parking jauh-jauh, kita pergi naik. And then doktor, sorry, I tak boleh entertain you. Dekat kaunter saya cakap, pagi tadi saya dah call, dia kata dah boleh masuk dekat dalam buku. Lepas tu kaunter tak nak terima. Dia kata kena tanya doktor. Bila tanya doktor macam no, cannot. Saya tak cukup. Tadi saya datang parking bla 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 bla. Edahnya kena tukar tarikh lain. Okay, saya penat. Saya sampai kereta. Penat.